Apa yang selama ini diajar sebagai permintaan seorang raja, sebenarnya satu penipuan politik yang dirancang rapi. Keputusan tentang Perak tidak dibuat di Pangkor, tetapi di Singapura. Pangkor hanyalah pentas terakhir, tempat dokumen ditandatangani, sedangkan nasib negeri ini telah lama diputuskan tanpa pengetahuan semua pihak. Pada tahun 1872, pemimpin Kongsi Gelap Cina di Larut, termasuk Chung Keng Kui, mengemukakan petisyen meminta British campur tangan. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Sir Harry Ord. Dasarnya jelas, tidak campur tangan dalam negeri Melayu. Pada tahun 1873, Gubernur baharu dilantik. Beliau adalah Sir Andrew Clark. Berbeza dengan pendahulunya, Clark agresif dan oportunis. Beliau mencari jalan masuk bukan melalui kekacauan, tetapi melalui legitimasi Raja Melayu sendiri. Pada 30 Disember 1873, satu surat dihantar ke Singapura. Surat itu ditandatangani oleh Raja Abdullah, tetapi dirangka sepenuhnya oleh Tan Kim Cheng dan William H. Read. Bahasanya bukan bahasa seorang Raja Melayu, tetapi bahasa Empire British. Ia menggambarkan seolah-olah Raja Abdullah secara sukarela memohon perlindungan British. Inilah dokumen yang meyakinkan Andrew Clark, dan sejak itu, keputusan dimuktamadkan. Nak ajar sejarah lebih mudah? Semua koleksi video ikut buku teks sekolah rendah dan menengah ada di cikgushare.my. Pangkor dipilih bukan untuk berunding, tetapi untuk melaksanakan keputusan Singapura. Pembesar Perak dipanggil tanpa penerangan penuh. Raja Yusof dan Sultan Ismail tidak hadir. Perbincangan berlaku dalam keadaan tidak seimbang, dan pada 20 Januari 1874, perjanjian ditandatangani di atas HMS Pluto. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan. Namun harganya begitu mahal apabila Perak wajib terima sistem residen British. Secara zahir, residen hanyalah penasihat. Hakikatnya, nasihat itu wajib dipatuhi. Akhirnya kuasa Perak berpindah tangan melalui dokumen yang sah, tetapi mengikat dalam diam. Perjanjian Pangkor ialah penipuan British. Ia bukan rundingan yang jujur, tetapi satu perancangan yang disusun lebih awal. Raja dijadikan alat untuk mencipta legitimasi palsu, agar kuasa boleh dirampas tanpa perlu menakluk dengan senjata. Inilah cara British menguasai Perak, bukan melalui peperangan, tetapi melalui penipuan yang dibungkus sebagai perjanjian.